Okey sahabat, kawan nak tengok jari 3 inci yang kawan pasang masa kawan pindah terubi pagi tadi. Balik jual ikan tadi. Jadi kawan nak tengok. Tengok ya. Hari ni kawan turun awal sikit ni. So takut hujan, guruh pun kuat bunyi. Tu ada bunyi kenyuk tu. Ada lampar. Guruh kuat bunyi ni. Takut tengkujuh air. Ni pun kawan pasang pun tawakal je ni sebenarnya. Kalau kena tengkujuh tak boleh buat apa lah. Sungai Kenung ni musuh utama dia tengkujuh. Dia ada 3 perkara yang menghabiskan jari. Enjin buk, tengkujuh air, enjin buk dengan labi-labi. Itulah yang menghabiskan jari biasanya 3 perkara. Kadang-kadang langgar dan enjin buk pun boleh habis jari. Alah, macam mana pula ikan duduk ni. Ikannya kecil je tapi nya nak bawa keluar susah. Ni duduk daripada mana? Tak tahu dia masuk daripada mana. Harapnya jangan tengkujuh lah malam ni. Kalau tengkujuh memang habislah jari. Itu je lah. Tak boleh cakap apa lah tu. Lagipun di sini pun dah lama sangat dah kemarau nya. Sekali-sekala dia bagi hujan tak jadi masalah lah. Dia tahan juga ada ikan. Ni lampang lagi. Lampang pun boleh tahan cantik saiz kasar-kasar. Oi, ada ke? Nak makan dia musuh lah pun ha. Makan dia labi-labi gini rasanya ni. Dah kena makan dah. Kejap je. Labi-labi je makan macam ni. Ni pun boleh menghabiskan jari ni. Habis dia siapnya. Dia siapnya ke jari. Dia gigitnya. Boleh tahan. Tu ada lagi. Banyak lah. Anak kerai. Kalau makan dia labi-labi saja sahabat. Banyak putuh-putuh lah. Lagi ha. Makan sangat dia labi-labi. Kuat labi-labi. Banyak sahabat ha. Tak tahu mana nak boleh dah. Nak buka dah. Ikan ni banyak daripada luar ni. Dia masuk. Dia lari air tengkujuh ni. Nak buka pusing-pusing. Ni jaring saiz 3 inci kau guna ni. Mana pula. Yang kelucuk pula dia. Ini susah sebab dia ikan daripada luar. Semua ikan daripada luar dia kena pusing macam ni. Alhamdulillah. Saiz boleh tahan. Campur-campur lah dia yang kecil pada
Yang ni makan dia labi-labi dah ha. Dia makan dia gigit kepala dulu ha. Semua kepala dia makan dulu. Dia pemati ikan-ikan. Lagi tak sini tadi. Oh tu ada belah atas. Sangkut pokok. Air tak apa cukup, kawan kena tambah sikit lagi air. Dan kawan kena gunakan gas. Supaya ikan boleh hidup dah lama sikit lah. Soalnya yang ni kawan nak bagi berhidup dulu ni. Kalau boleh hidup nanti, kawan nak jual esok, kawan tak jual terus. Dan kawan nak tambah air sikit lagi, bagi air banyak sikit lagi. Yeah. Banyak sampah ni, sampah dia masuk ke dalam. Air Sungai Jelai dia tolak masuk sampah. Tak ada dah ke? Tak kasih tu je. Tepi tadi galak sangat. Kat tengah ni tak ada dah. Oh tu ada seekor kempras. Tempras. Ikan tempras. Oh ni ada lagi lampah ha. Macam mana nak bawa keluar ni. Duduk macam tu. Mungkin pening sikit sahabat, musim-musimnya ha. Tak boleh buat apa lah. Ni ada lagi berenyuk ni, mana ni? Oh sini. Tu ada buka lon tak senang. Kecil je pun. Yang ni berpintai dia ha. Sangkuk. Sangkuk dah. Biasa tak sangkuk sini. Oh, kuat dah. Tercabuk. Oh, ni sebaik cabuk. Oh, ada ikan. Ada lagi tak? Oh,
Pintar sini. Oh tu ada banyuk depan ni. Tu. Oh. Kumpul, dia macam berkumpulan. Ha, dia kosong-kosong. Lepas tu bila dia ada banyak, dia macam berkumpulan lah ni. Ada lagi tak tepi ni? Oh tu ada lagi seekor ha. Habis dah jari pada habis. Habis dah jari sampai sini saja. Mana lampang tadi? Yang ni kasar lagi ha. Saiznya. Tak ada dah. Itu saja. Okey. Okey, Jontro. Kawan ada satu lagi jari. Kau nak tengoknya. Kuku ada lagi tambah. Ha, ni boleh tahan asyik ha. Banyak ekor juga tu. Ha, tolak makan dia labi-labi tu ha, makan labi-labi dua. Alhamdulillah juga lah. Okey, Jontro. Kawan nak tengok jari depan sana. Yang ni saiz 3 inci setengah. Yang ni jari yang kawan gunakan untuk menghanyut lawa tu. Ha, jadi kawan buat dua fungsi lah. Kawan guna untuk kawan nak pasang macam ni. Kawan buang pelampung dia. Kawan buka pelampung dia. Ha, tu oh ada bau. Alhamdulillah. Ha, yang ni kalau kena kasar sikit lah. Sebab ni jari 3 inci setengah. Kurang sikit kena agaknya. Saiz tansi ni kasar sikit. Saiz lubang dia ha, ni macam ada. Oh tu dia. Ha. 2 ekor sini. Dia bergumpal-gumpal. Ha. Saiz kasar jari 3 inci setengah. Oh lagi daripada mana ni? Oh daripada luar, semua daripada luar.
Oh tu. Oh nak tenggalai. Ui, banyak sampah ni. Tak boleh buat apa lah. Kalau dia air laju masuk dalam. Oh. Tu kuala sungai sana tu. Air ni daripada luar. Sampah daripada luar, bukan air daripada luar. Sampah daripada luar dia tolak ke dalam. Tu je lah. Sebabnya sini laju ni. Okey sahabat, ikan ni kawan akan simpan dulu, kawan bagi perhidup dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki tambahan esok, video ni kawan akan sambung terus esok lah. Okey sahabat, jom terus. Kawan nak balik petang dah ni. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 2 hari bulan 4, hari Khamis. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih kawan turun sungai pagi ni. Nak tengok perkara pagi ni yang kawan tengok jari je sahabat. Perkara lain semua tenggelam. Walaupun kawan alih terubing kawan tempat air cetik semalam, tapi tetap tenggelam rasanya. Sebabnya air ni tengkujuh besar juga ni. Tak tahu lagi lah hari ni. Kalau ada rezeki nanti kawan post lah video ni. Kalau tak ada lah. Kawan tengok jari Sungai Kenung je. Semalam kawan ada 2 pasang jari Sungai Kenung. Sungai Jelas rasanya pun habis berpintai dia air ni. Gulung dia air. So air tengkujuh. Tinggi juga. Ni biasanya pengkalan kawah bawah pada umbi kayu ni. Sampai bawah pada umbi kayu ni. Tapi ni sampai sini air. Okey lah sahabat, jom terus kawan nak tengok perkara pula ni. Tobe ni jatuh lah sahabat. Tobe yang kawan pindah semalam ni jatuh. Tapi nak angkat yang susah ni. Air dalam. Cubalah kawan angkat macam mana. Dapat tak dapat. Tak ada rasa ke? Oh susah. Tahu nak musik. Tak apalah, kau cuba angkat. Kok ada rezeki. Mana tahu kok tenggelam ke. Beleader ke. Nak duduk pun susah ni. Bismillah. Tak ada rasa melanggar ni. Tengoklah dulu. Barang. Ui, ada tenggalah. Ada tenggalah. Beleader. Alhamdulillah. Ada juga beleader. Rezeki pindah semalam. Pun tak berasa melanggar. Tobe pun kepek-kepek dah. Weh, tak apa nak tahan dah weh. Tobe ni pun dah unzur dah.
Unzur sangat dah rupanya. Putus saja dah awal. Ni kalau kena BBM ni tak berapa nak berharap Tapi alhamdulillah rezeki bleder. Rezeki tambahan untuk semalam ni. Kawan tak pasang lagi turbin ni, kalah, susah. Jadi banyak kau kena baiki dulu baru boleh pasang. Jadi kawan tahu tepi je lah. Simpan ke tepi dahulu. Okey. Macam tu pun dah okey dah pun. Tahan dah pun. Jadi kawan cuci penikat. Kalau tak dia melompat. Video ni kawan sambung video semalam sahabat. Video kawan tengok jari Sungai Kenung ikan lampau je. Jadi kawan sambung pagi ni lah. Ada rezeki. Jadi ikan lampau tu semuanya kau simpan belaka. Jadi pagi ni lah baru jual je. Cuma tak tahulah pagi ni ada tambah ke tak ada tambah jari je. Tambah mengeneng tak mengeneng lagi. Okay. Kalau masuk air sikit. Okey, jom terus. Kawan nak tengok jari Sungai Kenung tu pula. Pulak dia. Dia keluar. Yelah air masuk. Air anu ni musik dah lah. Ni nampak okey dah ni. Okey, kawan nak tengok jari yang ni dulu. Yang jari saiz 3 inci setengah ni. Allah. Ada tak ada. Mengeneng tak mengeneng pagi ni tak tahu lagi. Mana dia ni dalam. Tak ada tepi ni. Tengok tak tahulah. Tak meneng sahabat. Mana ikannya? Tak ada meneng. Pakai tak masuk. Semalam ada juga 2-3 ekor. Pagi ni tak ada. Langsung tak ada sahabat. Mana ke jari 3 inci setengah? Oh tu ada seekor hujung ni, ada seekor. Boleh lah anak tengah lah.
Adalah tambah-tambah untuk semalam. Tapi dia punya belut dia lah. Kuat tu punya belut ni ha. Pintar jari. Okey lah, alhamdulillah rezeki tambahan. Tu dah nampak gayanya. Okey, jom terus. Tengok satu lagi. Hei. Ya. Tengok satu lagi. Ya, ini saiz 3 inci. Ya, hari ini saiz 3 inci. Tak ada ke? Hai. Jari 3 inci tak kena dah. Semalam banyak juga. Tak ngeneng weh. Mana pergi ikan ni? Haha. Ni. Ada seekor kena perah. Adalah tambahan. Si baik tak terlucu. Boleh tak? Oh ni ada lawang. Boleh lah tambah-tambah. Baru lagi mengenang ni. Tak nak sangkut pun. Kurang sangat. Semalam je lah. Oh, habis makan labi-labi. Patutlah. Patutlah kurang ikan. Makan dia labi-labi ha. Tinggal separuh je kawan. Alah. Oh, ni lagi makan labi ha. Tak boleh buat apa lah, labi tak pandai nak pasang jari. Tengok ha, habis. Kongsi rezeki dengan labi. Tak ada dah ke? Kurang sangat mana sahabat. Mana pergi ikan ni? Yang banyak-banyak semalam. Tapi banyak saya makan labi lah. Ni semua makan labi lah ke ha? Oh, patutlah. Oh ni. Yang ni pula makan dia pun tak. Lucu. Tak apalah, kecil sangat. Kalau timbang pun tak naik gram apa tu. Ni ikan dia pula. Oh, anak ekor merah. Haha. Boleh lah. Tambah-tambah. Tambah-tambah keren. Mana anak ekor merah tu dah.
Okey. Sini ikan ni. Alhamdulillah boleh lah tambah-tambah ha. Tak banyak pun. Dapat untuk mengetel jadilah. Haha. Itulah agaknya. Tak ada dah depan ni. Tak ada dah, itulah sahabat. Itu sajalah. Okeylah, jom terus. Nak jual ikan apa ni? Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni tak banyak sangat tapi adalah sikit. Pagi ni jari Sungai Kenung ada 2, 4, 5 ekor je. 5 ekor 2 jari. Kurang sangat ikannya. Bleeder ni kena terubi. Kawan pindah semalam. Rezeki jugalah, bleeder ni pun dalam 3 kilo lebih ke 4 kilo je paling besar pun. Tapi boleh tahan jugalah, ada jugalah. Untuk kawan nak jual hari ni. Ni untuk ikan semalam. Ikan yang video awal semalam tu ni kau simpan. Yang ni boleh tahan meriahnya semalam. Cuma pagi ni kurang sikit lah. Ni untuk semalam. Tu banyak semalam. Alhamdulillah jugalah. Anak keluar dah. Keluar lagi kan. Saya nak keluar sahabat. Allah. Okay. Banyak semalam sahabat, campur untuk semalam. Untuk semalam yang meriah hasilnya ha. Alhamdulillah jugalah. Bolehlah untuk nak ngetel hari ni tu. Takat roti telur lepas lagi hasilnya ni. Haha. Okey sahabat, jom terus kawan nak jual ikan ni. Ada ikan lain, sekali pindai tak? Ada, beli dia dulu. Ada campur kat sini. Kat sisik banyak. Ya. Tak ingat dah. Tengok lampunya dulu. Ya dah. Sorry memang tak tutup tadi lampu tu. Ini jangan makan berarti. Tak ada makan, pasti lah seling. Apa video? Ini lagi loh. Lambat yang pisau macam ni. Ya dah.
Air takut. Hmm. Air takut. Dia lain dah tak. Bau mai mai wan. 20. Dia lain tak ada. Gelai think tadi ada. Air besar. Tak payah dapat. Tak tahu lah juga tadi tak bawa banyak Sungai Kenung kok Sungai Jelas dia dapat. Itu beda kau tekok. Tobe. Oh, nak dia dia ni. Ya. Dia miring ni tadi. Ya. Ikan lambat tu malu kau. Orang no. Orang memang lah. Tu besar ni. Ada. Pakai jalur apa dia tak tahu. Dia buat jala dah sekarang, dia tak berjala dah. Ya. Orang buat jala. Dia betul-betul toke jala, bukan toke menjala. Pakai jala. Pakai buat jala. Toke buat jala. Oh, tak kaya jala ke? Tu. Oh, champion dia. Bala bisik berapa kilo? Bala bisik dah nanti. Ya. Cakap aja nak panjang mana besar mana. Cikgu betul. Kilo dah. Duduk banyak lah. Kurang. Itu aja. Dia mula-mula. Pagi semalam dia naik. Barang tak nahan. Dah kawan tak menahan. Air tak berapa nak cantik lagi. Kurang ikan segar hari ni. Ni je ada. Ini pun rampah dah habis dah. Kurang sangat. Air kan kujuh. Orang kuat dapat ikan. 2 ekor tu 30 ya. Bagi. Ya lalu. Lulus lalu. Settle lagi sana. Okey sahabat. Itu daripada Jerantuk, daripada hujung sana Jerantuk. Ini ke Bandar Lipih ni. Ini dekat Tanjung Lipih. Ni terus ke Bandar Lipih lah ni. Jalan ni. Ni nama tempat ni Anjung Tanjung Lipih. Orang Lipih semua tahu lah tempat ni. Malam-malam ramai orang sini. Situ ada kedai. Tapi dia buka malam je lah. Kalau hari Minggu pun ramai orang lepak-lepak sini. Bawah ni ada tempat mancing ni. Ni tepi sungai je ni. Tepi sungai Lipih. Tu sekolah menengah Clifford. Ni sekolah yang paling tua di arah Lipih. Ni dulu asal dia bangunan ni. Bangunan pejabat kerajaan zaman British lah ni. Tu sekolah menengah Clifford. Ni bangunan asal dia ialah pejabat kerajaan British dulu. Dia orang ubah suai jadikan sekolah menengah. Ni sekolah yang paling tua di arah Lipih lah ni. Dan yang paling lama. Ni zaman-zaman John Clifford. Kawan tak berapa tahu sangat sejarah John Clifford ni. Tapi inilah dia. Rekod dia, peninggalan dia di Kuala Lipih ni. Ni sekolah menengah Clifford. Tu hospital Kuala Lipih. Ni sungai ni. Ini sungai Lipih ni. Bawah ni semua sungai Lipih. Tu semua bangunan sekolah. Tu bangunan sekolah baru lah. Yang tu tadi je yang kawan tunjuk tadi. Bangunan lamanya. Bangunan ni tak tahu berapa puluh tahun dah. Zaman-zaman British lagi dah wujudnya tu bangunan tu. Memang dah lama sangat dah tepul. Dia masih kekal dalam keadaan asal lah tu. Okey, ini pok mancing bawah ni. Sini semua pok mancing ni. Ni bawah jambatan ni ada pok mancing ni.
Memang ramai pun kalau petang-petang ramai pun, kalau hari Minggu memang ramai orang mancing bawah ni. Tu tak nampak lah pokok ara sahabat. Okey sahabat ikan tadi kawan dah siap jual alhamdulillah. Rezeki air tengkujuh besar tu. Berlider tadi berat dia 3.6 kilo. 3 kilo 600 gram. Mengena terubi yang kawan alih sebelum sehari sebelum tu yang kau buat video penutup tu, kawan alih terubi alhamdulillah jugalah yang mengena berlider. Ni resip dia sahabat ya. Tak apa nampak sikit sahabat. 3 kilo 600 tu 600 gram tu bleeder kali RM22. Yang tu ikan Sungai Kenung. Itu termasuk dengan ikan hari kemarin tu lah. Yang hari yang petang tu yang video awal tu dapatlah RM214. Alhamdulillah jugalah. Rezekinya masih ada juga. Untuk jual, untuk mengetel, untuk minyak buk tu alhamdulillah jugalah. Okey sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.